Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Malam minggu lepas aku ada keluar ride dengan anak aku yang perempuan, paling besar lah kiranya kan. So dia nak ikut pergi ride. Sepatutnya anak perempuan aku ada 2 orang, ada umur 16, ada umur 14. 2 ekor ni boleh bergaduh pula siapa yang nak ikut kan. Yang kecilnya mengalah, yang besar pula ikut. Sebenarnya yang kecil tu bukan mengalah. Korang ingat tak aku ada motor Legenda? Motor Legenda aku bagi dekat 2 orang ni supaya 2 orang ni boleh bawa pergi mana-mana, boleh pergi jalan-jalan dan macam-macam lagi. Tetapi yang anak aku yang kecil tu, yang perempuan tu, dia orang boleh pergi belajar main wili-wili. Dah motornya masuk parit, terjatuh. Jadi aku akan nak restore sikit motor tu, bagi tu motor nampaklah smart. Tapi kalau kita nak cerita pasal tu, so kita nak cerita pasal aku pergi ride dengan anak aku pergi KL disebabkan ada event LC V8 berkumpul dekat sana, dekat dataran Merdeka. Kita orang gerak pukul 12.30, tunggu yang lain. Disebabkan rumah aku ada open house, tapi kita panggil kenalan-kenalan yang terdekat saja, saudara mara dengan geng-geng yang ada dekat bengkel. Semuanya dah selesai untuk open house. Lepas tu kita terus gerak ke bengkel. Disebabkan aku lupa nak bawa satu lagi kamera 360. So aku bawa kamera yang untuk dadanya, POV punya. So 360 lain, POV lain. Tapi kalau untuk goreng, bagi aku gempak POV punya. Sebab kita rasa macam kita bawa motor tu. Kalau 360 kita tak rasa kita bawa motor tu, kita nampak orang yang bawa motor tu. Flashback. Oi, siap pakai kasut ni. Okey geng, hari ni kita nak pergi ride ke KL, tapi dalam ada pukat, tak tahu lah pukat tu betul ke tak Jangan batal-batal. Hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahu bawa ambil Red Bull lah. Tak adalah ngantuk sangat. Dah yang merah klasik. Oh, enter lah tukar. Dah, motor siapa pula ni? Satu hal, bengkel tak buka lagi. Tak adalah geng. Motor customer yang hantar dekat kita, tapi dia kata dia masuk kerja pagi pukul 10. So dia hantar motor dia dekat sini, lepas tu dia sorokkan kunci. Disebabkan bengkel aku buka pukul 12.30, tapi untuk waktu malam tu kita tak dibenarkan buat macam tu. Sebab ni kawasan gelap geng, underground. Risau. Oh, ni kunci motornya. Kedua ni. Lupa sambung pula cerita yang tadi tu. Dah tukar kamera 360, aku rasa kekok sikit. Dah lama geng aku tak buat video. Lepas tu aku tak pernah lagi bawa double untuk setiap konten. Korang perasan selama ni aku buat video, pernah tak aku bawa bini aku atau anak-anak aku pergi ride? Waktu perjalanan dekat sana semua okey. Disebabkan kita gerak lambat, dataran tu dah kosong. Tambah lagi dengan hujan renyai-renyai.
Tiba-tiba kita dapat info daripada member kita tau. Gerak. Disebabkan ada pukat. Oh, satu hal lah geng. So diorang target lepas hujan tu berhenti antara pukul 2 atau 2.30 macam tu, hujan dah berhenti, diorang nak start pukat. Kita orang gerak pukul 2, keluar je KL pukul 2, dapat info 2.30 dah start pukat. Kalau tidak, anak aku ada pengalaman tolak motor di KL. Sebab aku dah ada pengalaman tolak motor kat KL. So bagi anak aku, seksa mat, ngantuk tapi seronok. Alah, macam tak ada function kan. Bawa anak pergi musim-musim KL memang tak ada function. Sebab time tu ada pukat. So bila ada pukat, itu jadi masalahnya. Sebenarnya aku ada planning, aku nak buat konten dengan anak-anak aku. Sebab apa? Anak-anak semua minat motor, daripada kecil sampailah yang ke besar. Yang perempuan pun suka minat motor. So itulah beza dia. Yang kedua perempuan tu dia agak sikit. Itu mungkin aku boleh asah dia. Ada ke dia main willy-willy motor legenda tu sampai accident, selamat masuk parit, selamat tak ada patah-patah, dah satu hal. Tapi motornya lah yang pecah-pecah. Flashback. Tunjuk kat ibu, macam mana kau jatuh? Sengaja yang pacak. Pacak? 31 terangkat. Masa tu kau dengan siapa? Kau dengan siapa? Wani lah. Ya, siang Wani. Itulah kawan sahabat sejati kau sanggup mati sebab kau. Ish. Sanggup. Ish. Tengok motor, mana yang pecah? Mana bengkok? Sebaik orang tak bengkok. Dia patah. Mobil tak ada. Dia dah pecah. Kau tengok motor lelaki, motor perempuan bawa. Dia macam apa je tahi dah motor. Rosak situ. Ni pecah. Mana ni? Signal kan? Mana? Tak, accident. Macam tu lah. Ada hantu tumpang. Hantu tumpang. Itu aku cakap. Jangan merempik. Kau merempik juga. Mungkin next content ni aku akan start pengenalan anak-anak aku yang dari segi perempuan sampai lelaki, bini aku sekali. So kita akan mau masuk konten semua sekali. Hoi, lepas ni bahaya lah. Nah, lepas ni memang komen dekat bawah banyak lah. Bapak lah, bapa lah, ayah mentua lah, baru balik daripada masjid lah, baru lepas kemas masjid lah, baru imam lah. Macam tu lah kes dia. Episod yang lepas kita dah siapkan motor Krypton. Sekarang ni kita nak siapkan motor ni, tapi kita tak tahu lagi ada barang-barang yang cukup ke tak ada barang yang cukup. Sebabkan kita nampak ini saja yang ada dekat bengkel. Aku sendiri tak selongkar lagi apa yang ada dekat bengkel. So korang stay tune. Sekejap lagi kita akan fikir apa benda yang kita nak buat. Target aku macam kita nak keluarkan kita punya GoPad. So yang inilah GoPad dia. Semua tak berguna geng. Oh gila lah. Oh enjin dah tak ada. Enjin dia dekat sini. So korang nampak ni. Ni enjin GoPad. Bernadikan 63cc, pipe daripada Thailand. Ada tulisan Sawadikap lagi. Yang ini repaint untuk color original. Okey, dah selesai dah. Customer boleh datang ambil. Banyak jugalah dengan arm sekali. Kejap lagi kita akan fikir apa projek yang kita nak start dulu. Aku rasa mungkin kita start dengan motor goreng dulu kot, sebab kita fikir apa benda yang ada kat belakang.